Nak cari jodoh ni, yang pertama sekali kita kena niat tu betul lah. Niat yang betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak lengkapkan kita punya sebahagian agama, dan juga nak jadi lebih baik lagi lah untuk kehidupan selepas kahwin nanti. Selain tu juga, bila nak dapat jodoh dengan cepat, kita mesti kena kenal diri dan juga perbaiki diri. Tengoklah mana tengoklah mana kekurangan diri kita tu kita perbaiki, dan juga mana kelebihan diri kita tu kita manfaatkan untuk menarik minat pasangan untuk mendekati kita. InsyaAllah kalau kita ni baik lah. Kalau kita baik, kita rajin solat, kita rajin pergi masjid, kita rajin bantu orang, kita ni pemurah, InsyaAllah Allah akan dekatkan kita dengan golongan-golongan yang lebih kurang sifatnya macam tu juga. Yang seterusnya, kalau nak cepat dapat jodoh, kena luaskan circle kawan. Kadang-kadang kawan sekitar kita yang sekarang ni dah terhad, dah tak ada pilihan, dan juga kita dah tak berminat dah. Jadi kita kena luaskan. Kita mungkin boleh join NGO ke, boleh join program-program ilmiah, program-program di masjid ke, ataupun apa-apalah, kelas-kelas, kursus-kursus kat situ. Kita boleh luaskan pengenalan dan juga boleh dapat calon jodoh. Kemudian jangan malulah nak minta tolong mak ayah, adik-beradik, kawan-kawan, cikgu-cikgu kita ke, ataupun siapa-siapa yang kita kenal baik. Minta tolong, bagi tahu kat dia, bagi tahu kat mereka yang kita ni tengah single dan juga kita nak ada pasangan. Manalah tahu mereka boleh jodohkan kita dengan orang yang terbaik. Selain itu, kita kena rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak berdoa, banyak beribadat, buat solat taubat supaya kita ni hati kita suci. InsyaAllah bila hati kita suci, aura dalam diri kita ni terselah, dan juga kita akan jumpa orang yang baik untuk diri kita. Dan juga yang last sekali untuk perkongsian kali ini, kalau nak cari jodoh dengan cepat, kenalah buka hati untuk kenal orang baru. Yang penting sekali, jangan nak ikut sangat kriteria T20 kita nak tu lah. Kadang-kadang kriteria kita tu T20 sangat, sedangkan kita ni B40 je. Jadi memang kita nak pasangan yang lebih baik, tetapi ukurlah baju di badan sendiri.